Pernah tak awak rasa macam sesuatu peristiwa itu sudah berlaku sebelum ini, walaupun sebenarnya ini kali pertama? Contohnya, masuk ke dalam sebuah kedai yang baru, tetapi terasa seolah-olah awak pernah berada di situ. Perasaan pelik ini dipanggil déjà vu, berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud sudah lihat. Fenomena ini bukan magik, tetapi satu cara otak kita berfungsi. Déjà vu berlaku apabila otak memberi isyarat pernah kenal, tetapi kita tidak mempunyai ingatan lengkap tentang bila dan di mana perkara itu berlaku. Dalam otak, ada dua sistem penting. Sistem familiarity, ia hanya memberi rasa pernah jumpa. Sistem ingatan penuh, ia menyimpan maklumat lebih lengkap seperti tempat dan masa. Apabila sistem familiarity aktif lebih cepat daripada sistem ingatan penuh, kita akan merasakan déjà vu. Salah satu penjelasan mengatakan déjà vu berlaku kerana otak kita tersalah padankan pengalaman baru dengan pengalaman lama. Contohnya, sebuah bilik darjah baru yang susun aturnya hampir sama dengan bilik lain yang pernah awak masuk. Otak memberi isyarat seolah-olah awak pernah berada di situ, walaupun sebenarnya tidak. Seakan-akan kepingan puzzle yang hampir sesuai tetapi bukan pada tempat yang tepat. Teori lain pula menyatakan otak kadang-kadang menangkap sesuatu dua kali dalam masa yang sangat singkat. Contoh mudah, ketika melintas pintu, mata sempat menangkap gambaran sekejap. Beberapa saat kemudian, apabila melihat dengan lebih jelas, otak merasakan situasi itu pernah berlaku sebelum ini. Padahal ia hanya dua tangkapan pandangan yang sangat rapat masanya. Otak manusia memproses maklumat melalui beberapa laluan. Jika satu laluan menghantar maklumat lebih awal, otak menandakan ia sebagai sesuatu yang dikenali. Apabila laluan kedua menghantar maklumat yang sama lewat sedikit, otak menafsirkan ia seolah-olah pengalaman itu sudah pernah berlaku. Keadaan ini juga boleh menyebabkan rasa déjà vu. Déjà vu lebih mudah berlaku apabila kita letih, kurang tidur atau sedang stres. Ada juga pencetus lain seperti bau tertentu, cahaya atau muzik yang serupa dengan pengalaman lalu. Fenomena ini paling banyak dialami oleh remaja dan orang dewasa muda kerana ketika itu hidup dipenuhi dengan pengalaman baru. Biasanya déjà vu tidak berbahaya. Ia hanya berlaku sekali-sekala dan hilang dengan cepat. Namun, jika ia terlalu kerap dan datang bersama gejala lain seperti rasa pening, halusinasi bau atau sawan kecil, itu mungkin tanda masalah kesihatan seperti epilepsi. Dalam keadaan itu, seseorang perlu mendapatkan pemeriksaan doktor. Déjà vu tidak sama dengan memori palsu. Déjà vu hanya memberi rasa pernah, tetapi tanpa cerita lengkap. Memori palsu pula ialah apabila otak mereka-reka cerita penuh dengan yakin, walaupun perkara itu tidak pernah berlaku. Perbezaannya ibarat loceng pintu yang berbunyi sendiri berbanding rakaman kamera palsu yang kelihatan meyakinkan tetapi tidak benar. Kesimpulannya, déjà vu berlaku apabila otak kita menghantar isyarat kenal lebih cepat daripada ingatan sebenar. Ia adalah fenomena biasa yang menunjukkan betapa rumitnya cara otak kita bekerja. Jadi, jika awak mengalaminya, jangan risau. Itu hanya silap mata kecil daripada otak. Teruskan bersama Lati Ashrex untuk penjelasan menarik yang lain.